Hai, Assalamualaikum. Berjumpa saya lagi. Terus sejarah ni, bos. Ada lawan ke? Senggol-senggol dong. Lawak gitu. AI jungle ni. Masuk zona lain, vibe luar biasa. Frekuensi naik, fokus terjaga. Konten raw, style tersendiri. Sekali play susah nak berhenti. Anwar, Anwar, Anwar. Mind on level up. Like, subscribe, share dulu. So kan kau dah nampak lah siapa dengan saya ni. Tak apalah, masukkan je lah. Sepatut saya intro seorang. Aduh, lupa pula. Saya tak boleh tinggalkan dia. Hai korang. Tanpa dia, siapalah saya. Wow. So saya malu lah. Semalam saya jumpa dia sekejap je. Maksudnya saya jumpa dia macam jauh-jauh lah. Sebab dia nak masuk kerja. Saya pun bawa balik daripada Johor. So saya jumpa dia macam orang kata hai-hai macam tu. Saya cakap saya malu betul-betul. Ni dah datang pula rumah. Nampak tak? Saya tak kosong tau. Ada barang. Maksudnya biasa-biasa je. Ni aku pakai handphone ni apalah ada kamera. Tapi tak apa. Malunya. Ya Allah, cantiknya. Malunya. Damn. Malu tak? Malu sikit. Kenapa malu? Tadi macam okey. Drama. Tiba-tiba malu pula. Nervous lah. Kenapa nervous? Okey, Jumpa cuba bagi awak. sebab. Tapi awak okey ke duduk macam kawasan kampung macam ni? Kau ya macam Janji awak dengan I. ada nyamuk tak? Tak ada. Kalau ada nyamuk bagi tahu ada nyamuk. L tinggi juga ni. Tak adalah rendah mana. Wadah tinggi tak? Siapa tinggi? Wadah yang tinggi? Awak kan macam gummy bear. Hangut saya. Hangut lah. Aku kalau Hangat. kalau buang slipper lagi rendah aku. Tinggi sikit je lah. Dia macam tinggi. Kasut tinggi. Tak apa kot. Tak payah kot. Tapi background live konten lagi ni dia macam ni je. Biasa orang jumpa kat mall. Pergi makan. Tak ni. 2 pagi. Steady punya 2 pagi. Tapi memang sanggup datang sini Kira macam Sebab kan cinta kan. Sudah jadi umur janda-janda di bawah umur yang malam. Tapi boleh ke buat kerja kampung macam nak basuh rumput ke? Basuh rumput. Mak macam kau ni selalu basuh rumput. Okey. Boleh. Kalau kau contohlah macam tiba-tiba kalau andainya kata jadi, maksudnya akan datang ke akan stay sini ke stay Langkawi? Orang ramai orang tanya macam tu. Apa pendapat anda? You dengan mak you kita pindah Langkawi. Ekor ada 13 biji. Aircon sini ada 6 plus. Siap tengok bulan lagi. Tak tahu pun boleh duduk kat luar. So, sekarang ni saya akan bawa L jalan-jalan. Tapi saya takkan buat konten lah kalau saya nak buat jalan. Jom. Jom. Sini panas kan? Sekarang semalam saya jumpa jauh korang. Sumpah jauh. Dia bukan jauh lah. Dia macam dia tengah nak kerja kan. So korang semua ada terlive pula. Saya ni wadah ada dengan masuk reban ayam je lagi. Saya cakap terang. Bear, mu nak wadah ke tak? Tak nak? Tapi soalan tu tak penting pun. Awak tu nak kat saya tak? Wadah dah ambil Okay, sekarang ni wadah start kereta balik. Tinggal air kat sini. Tinggal je lah. Esok dia balik sendiri. Boleh? Apa cerita? Tak, esok awak balik. So, saya rasa... Bawa ikut saya. Saya ikut awak? Dia bagi tahu view. Kau baju jom. Sekarang? Serius lah? Serius jom. Yippee! Yippee! Awak tahu tak apa beza awak dengan bulan? Saya dekat bulan jauh? Tak ada beza. Dua-dua menerangi hati saya. Selalu cinta kau dengan sapu rasa.
Tapi sumpah malu siap. Tapi dia macam ni lah. Sekarang dia datang dengan Wadah. Okay, Wadah sini, Wadah. Kena masuk ke? Masuk lah sekejap. Wadah dah tolong so kan, No. yang ni nombor 1, yang ni nombor 2. Kan balik sama rumah. Bukan. Kan tinggal sini. Bukan Kan maksud. tinggal sini. Sabarlah awak ni. Belah apa-apa awak tu. Suka sangat dia rasa. Kapal macam ke bawah lah kau rekam ni. Jauh je. Nampak ni. Tak apa. Spotlight kan kena nampak. Okay. So, Wadah memang adik-beradik lah. Sepupu Saudara. Saudara lah. Tak, bukan maksudnya nombor 1, nombor 2 tadi tu. Awak tetap satu-satunya untuk saya. Dia tetap dua-dua untuk Fai. Maksudnya macam tu. Wadah macam tak okey. Okey tak? Tak, Wadah balik je. Wadah tinggal kat sini. Okey, boleh. Betul ke? Okay guys. So sekarang ni Wadah tengah live tapi dia live mute ni. Kalau dia tak mute, habislah. Orang dengar suara orang tak gila kat konten aku. Ni yakinkan konten ni korang aku nak, kalau 500,000 aku akan duduk Langkawi seminggu. Janji. Tak, 1M. Tak nak jumpa kita lah tu. 1M saya, awak ingat apa konten saya? Dah banyak dah 1M. Setakat 1M tu, petik mati. Patutnya awak minta 5 je lah. Tak payah, 1 je. 5 tak ada pencah rekod. Alif Hifan pun 2 hari baru 1M. Aku kalau 5M tak kajut pula orang. Tiba-tiba pula jadi YouTuber terkenal pula. Kan? Kita tak. Aku tak boleh ada senyum. Rasa macam nak masuk bilik Bukan. Saya malu maksudnya saya masuk bilik lah. Saya tak boleh. Kalau saya macam nervous ni saya masuk bilik. Saya kalau macam nervous ni macam nak peluk Wadah macam tu lah. Contoh. Contoh, faham tak? Wadah macam tak ada perasaan aku nak kata nak peluk. Apa cerita Sebab tak betul. betul? Kalau betul-betul saya. Pasal bilik hang kat sana lah. Betul juga. Jangan bagi tahu bilik. Sepah tu. Nampak tak terurus be. Apa cerita ni be? Kau dah tahu tetamu nak datang, uruskan sikit tempat tu. Ni orang tahu yang kau kau gelak apa Kau gelak apa? Yang gelak kau Tak, sekarang ni habis-habis tak boleh tidur ni. Pukul 6 nak kerja dah. Okay, sekarang ni macam ni kan. Wadah sini. Okey. Wadah. Wadah, jangan macam ni Wadah. Wadah. Wah. Gurau. Kita. Wadah. Tapi kita shoot konten ni kau tahu. Yang paling magic lah. Maksudnya humble ni shoot konten 2026. Biasa orang akan shoot kat mall. Ni tak, perempuan datang rumah, shoot kat rumah. Kira magic lah awak. Kira awak boleh pecah rekod lah. So mesti fan-fan akan suka awak lepas ni. Tapi saya nak beritahu awal lah. Saya pernah shoot nak dekat dah. So awak terima je lah. Awak akan ada madu. Yalah, maksudnya awak akan ada di madu. Tak pun awak di madu, tak pun awak ada madu. Maksud? Maksudnya Tak apa, dia tak faham. Tak apa, Wadah. Peluk sini. Come to papa. Come. Hang nak masuk uban ayam ke? Tak, bukan maksud ni. Rumah hang sendiri aku letakkan dalam ayam. Rumah sendiri maksud. Aku boleh tergajang kau kat sini dah tak? Alah, lagi tinggi ayam awak. Inilah Wadah. Jangan jauh sangat. Wadah, tengoklah. Dah macam huru-hara dah tengok tu. Kasihan view-view semua. Viewer, tengok viewer. Tolong terbalik member. So korang dia background dia memang agak buruk sikit. Sebab dia background kat rumah saya. Sebab tadi dia ajak pergi lepak TRX. Tapi saya tengah kerja, betul tak? Betul. Saya kerja. Saya tak boleh lah macam ni. Kita mari daripada jauh-jauh untuk dekat. Dia jauh dengan kita pula. Tak, jadi NJ camera ni, off je camera ni.
Selamat pengantin baru. Semoga anak cucu enggak mau pulang, abang mau goyang. Drama. Betul lah. Drama je. Betul. Ni awak nak balik lagi dengan Wadah jauh ni. 25 minit. Ada Wadah 30 minit tak? 30 minit. Bagus lah Wadah ni. Wadah nak di sini ke? Tak nak jadi orang ketiga? Boleh? Dia tak nak. Dia lawak je. Dia nak jadi orang ketiga? Dia lawak je, tengok muka dia. Awak buat apa tu? Buat apa? Lepas tu kalau aku jadi orang ketiga, aku nampak apa? Dia penyondol. Jadi penyondol? Okey je. Okey, tapi Okey ke? Wadah okey ke jadi orang ketiga? Dia okey je lah. Awak okey tak? Okey je. Awak suka ke? Memang tidak lah. Kenapa awak tak suka jadi Wadah jadi orang ketiga? Contoh awak ada macam iri hati ke? Awak kan saya punya. Awak ni saya. Saya punya. Hashtag L kan awak punya. Pelik sikit. Hai. korang buat video apa ni? Ai mambang, datanglah cepat. Saya dah tak boleh lah. Saya biasa kalau kat dalam live saya asyik kena muah je. So saya nak tengok sikit. Oh my god. Wow. Ai. Ini dah depan dah ni. Awak tahu tak apa bezanya awak dengan Gunung Ledang? Apa beza? Awak tahu tak? Tak. Cakap tak, okey. Tak. Kalau Gunung Ledang tempat orang hiking. Tapi kalau awak, saya tak tahu lah. Saya kat office tak last minute jadi selalu. Tapi kenapa dengan awak tak jadi? Oh, saya dah tahu lah. Mungkin pikat lain tak jadi, tapi naik Pelami insya-Allah satu hari nanti. Janganlah blushing. Awak blushing ke? Jadi ke? Awak blushing ke? Kira jadi lah tu. Kira jadi lah tu. Wow, bukan biasa-biasa lah juga kan. Bila esok? Anda dapat keunduran masa. Bila lah esok? Dah. Kau Tok Kadi? Tolong nikah. Abel! Bel! Sini jap. Pinjam tudung sekali lah. Okay. Pinjam baju, sok baju. Bel, sini Bel. Mau jadi ketuk Kadi jap boleh? Kejap lah. Macam tak biasa pula. Sini. Macam tak biasa. Tak, bukan. Bukan macam tak biasa apa. Dia memang selalu nikahkan kawan-kawan saya. CEO of Kayu. CEO Kayu, betul. Sini. Lagi tak pandai. Sini. Kamu yakin ke? Yakin. Yakin apa ni Tok Bomo? Tok Bomo pula. Tengok Kayu macam lebih Tok Bomo pada Tok Kadi. Sorry. Okey, CEO Kayu. Ustaz CEO Kayu. Ustaz, cepatlah Ustaz CEO Kayu. Kamu yakin ke? Yakin. Bodoh. Minta maaf Tok Kadi ni memang saya importkan je di tepi jalan je. Ini tak ada sah. Orang kata Jabatan Agama lagi. Tok Kadi siap barang. Okey, apa yakin Tok Kadi? Saya tak tahu. Kamu yakin nak menikah dengan El? Yakin Tok Kadi, yakin. Awak Tok Kadi, saya nikahkan awak dengan Wadah nak? Bodoh, tak boleh. Kak. Bodoh, nampak ni. Bodoh. Okey, cepat Tok Kadi, cepat. Apa yang tak boleh Tok Kadi? Saya yang nak nikah. Kenapa Tok Kadi pula yang tak boleh? Tok Kadi, cepatlah nikahkan saya Tok Kadi. Kamu yakin ke? Yakin Tok Kadi, yakin. Nak menjaga dia? Yakin Tok Kadi. Si Mebok nak jaga dia Tok Kadi. Okay, kita Saya nak kahwin, 13 ekor Tok Kadi. Okey, boleh. Boleh Tok Kadi.
So, tanpa membuangkan masa Tok Gadi, terus luncur terus boleh Tok Gadi. Saya nak malam pertama hari ni juga. Stop it. Get some help. Boleh. Saya dah berapa kali muah ni Tok Gadi. Macam kita ni Tok Gadi. Kali ni Tok Gadi, depan-depan saya muah Tok Gadi. Gentle cakap Tok Gadi. Boleh. Apa yang Tok Gadi bela sangat ni? Dok boleh dari tadi ni. Cepat sikit. Kacau Tok Gadi nak tidur ke? Kamu pernah apa ni? Ruang sejarah. Ya, saya. Aku nikahkan akan dikau Ya, Tok Gadi. dengan L binti Mustafa. Mustafa mana pula ni? Apa tiba-tiba nama bapak ni Mustafa? Bapak ni Itali. Itali nama Mustafa pula. Okeylah. Mana Tok Gadi tahu nama? Mana Tok Gadi tahu? Yang bapak dia nama Mustafa. Saya kenal dia dalam seminggu ni pun tak tahu nama bapak dia Mustafa, Tok Gadi. Tok Gadi boleh tahu nama Mustafa. Kejap lagi saya akan tanya pengantin perempuan. Betul nama bapak dia Mustafa? Kalau betul Tok Gadi memang dah ada kenalan orang Itali. Okey Tok Gadi, Mustafa lah. Okey. Lagi sekali Tok Gadi. Anwar, Ya, saya Tok Gadi. aku nikahkan akan dikau Tok Gadi sabar bang. Apa ada delay ni? tak nak buat apa lah tu. Tiba-tiba aku nikahkan kau. Lepas tu Tok Gadi pandai. Apa yang delay 3 second ni Tok Gadi? Ingat tengah rukuk ke apa? Ha? Tengah dalam rukun Islam ke apa ni? Rukun Islam, rukun solat ke apa? Tiba-tiba ada delay 2 second. Itu tahu masa waktu Ustaz Ahmad ajar tu. Kita ada 2 second kan? Apa panggil nama dia? Allah Sabat. Allah, lupalah. Apa nanti komen je. Kan setiap soalan kita, setiap pergerakan 2 second tu. Tapi yang ni Tok Gadi tengah angkat nikah, kenapa dia delay 2 second ni? Tak ada lagi kak? Tak ada. Okey, cepat. Anwar, Ya, saya Tok Gadi. aku nikahkan akan dikau Ya, Tok Gadi. dengan L Azman. Alah, semua. Tadi Mustafa. Memang nama bapak Itali ni banyak ke apa ni? El Azman pula. Itu bukan era punya. Aduh. Okey ke? Tadi bapak dia nama Mustafa. Ganti perempuan sekejap ya nak ganti perempuan. Macam kita nama bapak awak sampai 2 ni. El Azman pula ni. Tadi Mustafa. Lepas ni apa pula? Lagi sekali Tok Gadi. Anwar, Ya, saya Tok Gadi. aku nikahkan akan dikau dengan L binti Anwar Binti Anwar. Okey. dengan mas kahwin RM330 tunai. Aku terima nikahnya L binti Anwar dengan mas kahwinnya RM330 tunai. Alhamdulillah. Tok Gadi boleh settle malam ni juga. Boleh. Saya tunggu jalan Tok Gadi. Okey. Boleh ni Tok Gadi? Boleh. Assalamualaikum Tok Gadi. Terima kasih Tok Gadi. So saya baru je lepas pengantin baru. Saya tak expect dengan malam ni juga saya kahwin dengan dia. Saya jadi macam saya tak boleh nak cakap apa. Saya ingat nak malam pertama je ni. Nak terus jalan je. Dah boleh kan? Dah boleh belum? Malu. Saya slow boleh? Dah kahwin belum? Dah. Selamat pengantin baru kepak kedum kedum malam ini malam nuang kepak kedum dah habis. So lain macam maksudnya ni ibarat first time jumpa. Semalam dah jumpa, cuma kita jumpa tak bercakap. Cuma saya cakap nasihat alhamdulillah lah. Semalam macam private time untuk kita. Ya betul. Semalam Hari ni kita sebab saya surprisekan semua dengan
perkahwinan kita. Betul. Sebab semalam saya jumpa dia terlampau sekejap. Saya pun barai kat semalam. Lepas tu saya dah cakap dengan dia malam ni dia nak ajak jumpa kat Terai, tapi saya cakap tak payah. Sebab saya kerja, lepas tu dia pukul 7 ada kerja juga, tak sempat, masa tu agak gap. Tak ada gap. So malam ni saya cakap dengan dia tak payah jumpa lah, kita esok lah. Sebab kita esok ada kerja sekali kan. Lepas tu dia cakap tak nak jumpa malam ni juga, degil. Dia tak adalah Dia nak kahwin. degil. Yeay. Baru kahwin tadi tu. So lepas ni kita akan ada pengantin kedua. Hari ni kita ada 2 pengantin. Korang tengok je lepas ni ada pengantin kedua. Tunggu dan lihat je konten ni. Tapi yang ni saya nak bagi tahu awal. Awak tahu kan? Awak lepas ni nak kena buat apa? Tahu ke tak? Tahu kot. Tahu kot apa awak kena buat? Saya mandi. Mandi! Yipi! Bukan! Lepas ni awak nak kena jaga mata, jaga hati, jaga telinga, jaga gula, jaga garam, jaga kesihatan. Yang paling penting apa? Jaga solat. Itu outro saya. Yang tu dah confirm dah. Sayang awak. Selama-lamanya. Lepas ni awak nak kena peluk saya. Boleh je. Akan manja. Jam aku tadi. Tapi esok insyaAllah kami akan dating juga. Kita dating esok. InsyaAllah kami akan berjumpa juga esok. So korang tengok je konten ni. Akan ada episod 1 atau 2 atau 3 insyaAllah. So korang tengok dan lihat je. Saya akan bawa Ihim sekali. Kalau Ihim ada, tidak malam ni dia ada. Tapi dia pun ada shoot lagu. Tak apalah, biarlah malam ni kita je. Pengantin baru kan. Aish. Okey lah. Kalau macam tu, kalau tunggu dan lihat, kita tunggu. Jom. 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 Okay guys, so tadi Inua dan El dia dah malam pertama, tak tahulah diorang kat mana. So sekarang ni saya dapat info yang kena tangkap basah, CEO Kayu dan Wadah. Saya baru dapat info tadi. So saya nak saya sebagai top kan di kampung Hulu Langat ni, saya memang nak kena nikahkan diorang juga, walaupun nak jadi apa. Makmu, pokmu nak kena faham benda ni. Sebab mu dah buat macam-macam. Ada Wadah tadi, dia ada buat apa-apa, boleh bagi sepatah 2 kata? Tak ada. Kita orang tak ada buat apa-apa pun. Habis duduk berdoaan tadi? Berduaan je. Tak buat apa-apa pun. Betul ke? Yang saya dapat info orang kampung tangkap tadi tu. Kenapa awak kena tangkap? Muka macam ni pun awak nak ke? Takkan CEO Kayu ni banyak lagi ronda-ronda dululah. Yang tadi macam Noah dengan El tu memang kenalah sebab Noah tu K-pop. Kenalah dengan muka-muka Itali tu. Kalau macam ni muka Kelantan ni. Muka Kelantan ni tak kena. Awak tak ada lelaki lain ke? Ronda dulu. Kenapa awak dating dekat sungai tadi? Sekejap. Tak ada skrip lah. Okey. Kenapa awak duduk berduaan tadi? Lelaki dulu ke perempuan dulu nak bercakap? Cakap kan. Cik, malu-malu cakap dia tadi bukan ada panggil baby ke CEO Kayu? Salah dengar tu. Ada panggil apa tadi? Kita panggil Bobby. Bobby. Kenapa kamu malu-malu? Kamu dah buat maksiat tau. Tak, saya tak buat. Betul ke kamu tak buat? Betul. Betul ke kamu tak buat? Betul lah. Cakap je. Betul tak buat? Betul tak Tapi buat. sekarang orang kampung dah tangkap kamu dah ni. Tak nak kamu kena nikah juga dengan si Wadah ni. Tapi kalau kamu tak nak nikah, saya nikah dengan dia. Ya. Boleh juga. Kamu tak nak dia? Apa cerita ni? Dia tak nak kamu lah. Bobby ni. Saya pun tak nak dia. Sebagai ketua kampung Tok Kadi, kampung Hulu Langat Bukit Air, kena nikahkan kamu juga. Nak tak nak? Okay, parent awak dah tahu dah pasal kes ni? Belum lagi. Okay, kalau tak tahu awak nikah dulu, balik dulu. Nanti awak ni lah, settle lah terus. Kahwin free mu, Bobby. Tapi awak ni siapa? Saya ni Tok Kadi. Saya dah cakap saya Tok Kadi.
Tok Kadi yang berdaftar ke tak? Yang berdaftar. Apa pula tak daftar sekarang kena pula ni jam. Okey. Kamu macam tak okey je ni. Okey. Tak okey. Tapi kamu memang nak kena kahwin. Kamu nak tak nak kamu memang kena kahwin. So sekarang ni macam mana? Saya nikahkan kamu Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan je Wadah boleh terima je nikah ni Tak nak lah. Nak tak nak kena juga. Sebabkan kamu dah bermaksiat, berberduaan di sungai, siap dalam air. Wah, Itu sebab tadi ekstrim saya ekstrim kamu ni Walaupun rupa macam ni, dalam air kamu sebat Wah, lain macam. Dalam air saya dapat tangkap diorang ni Saya terpaksa viral dengan kamu berdua. Sebab dalam air kamu jarang lagi biasa buat selit-selit. Ni tak terus Tak. umum. Saya rasa Tok Kadi salah faham ni. Tadi saya kalah fikir tu yang mandi basah. Lepas tu dia sekali mandi. Dia yang fikir kamu, yang dia sekali mandi kenapa tu? Saya tangkap ikan. Oh, kamu tangkap ikan. Oh, kamu tangkap ikan? Ya. Wah. Penyudarnya dapat duyung. Jackpot kamu hari ni tangkap ikan. Tapi nak tak nak, sekarang orang kampung pun dah tahu. Saya nak kena nikahkan kamu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Tak nak. Memang kena nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang tangan saya. Aku terima nikahnya. Bukan. Abel Fentau akan ku nikahkan kau dengan si Wadarun binti Makrun dengan mas kahwinnya RM125 tunai. Jangan nangis. Macam mana ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Lagi sekali Semangat. Pandang sini. Pandang sini, pandang wadah. Pandang wadah sikit. Alah, malu pula. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Aku nikahkan kau, Wadah binti Makrudin, dengan mas kahwinnya RM220 tunai. Aku terima. Bila nak habis ni, apa? Aku nikahkan kau dengan si Wadah binti Marudin dengan mas kahwinnya RM100 tunai. Terima nikahnya si Wadah binti Marudin dengan mas kahwin RM120 tunai. Tak sah. Tadi RM100 je. Kenapa tambah RM20? Pizza, pizza, pizza sayangnya. Yang bilang na mau gue sampai patah, patah, patah sayangnya. Yang bilang na mau gue sampai. Suka hati kau je tambah duit. Aku dah buat senang dah RM100, kau pula ambilkan susah RM120. Wadah sabar lagi nak dalam air lagi pun boleh. Tak ada masalah. Ni angkat nikah jenis apa aku tak tahu dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nikahkan kau dengan si Wadah binti Marudin dengan mas kahwinnya RM199 tunai. Aku terima nikahnya si Wadah binti Marudin dengan mas kahwin RM199 tunai. Sah. Sah. Wadah. Cakap. Sah. Sah selu-selu ni Wadah. Apa cerita ni Wadah? Kamu suka ke? Suka ke tak? Suka ke tak? Tak tahu. Tak ada perasaan dah bangang ni. Sumpah tak ada perasaan. Tak appreciate langsung. So kita inilah pengantin hari ni. Kita ada 2 orang pengantin. Tadi Tok Bilang yang nikahkan Noah dan El. Lepas tu yang ni kena tangkap basah. Diorang ada projek tadi dalam sungai. So yang seorang tengah jali ikan, yang seorang tengah kalah fikir kena main sungai. Tiba-tiba diorang boleh salah faham ke saya tak tahu, wallahualam. Tapi diorang dah kena tangkap basah. Orang kampung suruh kahwinkan juga. So kamu dah boleh pergi dengan Wadah. Bawa dia. Dah boleh. Saya dah malam ni saya pergi Rigau, tahu-tahu orang datang kejut je. Sayang, jom tidur.
Saya nak kena ada kerja sekejap Assalamualaikum. Okay guys, so kita punya konten agak tak berapa panjang, tak berapa pendek. So anggap korang suka lah dengan konten kali ni. InsyaAllah saya akan cuba buat next konten dengan L. So korang pun dah tengok dah tadi. Isteri awak lah. Boleh je panggil sayang. Saya ada guna pick up line ni, tapi dah pernah pakai, tapi saya nak pakai juga, mungkin ada orang tak tahu. Apa bezanya ubi dan babi? Mana saya tahu? Ubi, babi bawa lari, awak saya sayang sampai mati. Sematang hati dicoba pikir kembali. Janji kamu duduk cari karena alasan tak kamari. Tapi pick up line ni saya pakai waktu KP dulu, waktu saya tengah ni, saya dah pakai dah. Habis saja je. Rindu pick up line tu. So sekarang ni awak tahu awak kenal Alif kan? Ini Rifan. Bukan. Kan? I love you. Dia tak ada idea dah ni. Pukul 2 pagi ni. Esok kerja ni. Tidur. Kau apa dah ni? Jom layar. Jom. Bye korang. Nanti baru pergi tidur dulu ya. So korang, saya rasa saya nak pergi kejap. Saya nak pergi tidur dah. Sementara sebelum dan saya pergi tidur. Apa-apa terima kasih yang menonton. Cakap yang terima kasih semua. Thank you. Thank Bye you. korang. Sebab saya nak malam kedua ni. Malam kedua pula. Maksudnya saya ada kerja jap. So apa-apa terima kasih yang menonton. Jangan lupa jaga gula, jaga garam, jaga kesihatan, jaga makanan yang penting. Sayang awak. Jaga solat. Jaga solat, insyaAllah. Yang jahat datang daripada saya, yang baik datang daripada Allah. Bye-bye. Assalamualaikum. See you next content.